Hari ni saya nak test main game selama 2 jam dekat S25 Ultra dan juga S25. Skrin untuk kedua-dua phone ni adalah Dynamic LTPO AMOLED 2X. Cuma saiz je berbeza. S25 skrin dia berukuran 6.2 inci. Untuk Ultra pula 6.9 inci. Saya sajalah nak test main game sebab dekat website Samsung ada beritahu S25 Ultra ni lagi sesuai untuk bermain game. S25 pula hanyalah untuk penggunaan harian biasa saja. Alah, macam layan sosial media. Lepas tu layan apa lagi? Wadidaw kot. Harga S25 Ultra RM4,000 kot. Berbanding dengan Ultra tu RM6,000. Jadi phone harga RM4,000 takkan tak power untuk main game kan? Dah lah phone ni flagship. Jadi tanpa buang masa, saya nak cuba try test kedua-dua phone ni untuk main game selama 2 jam. Game yang saya main ni Wuthering Wave. Saya dah lama dah tak main Genshin. Sorry lah Dekat S25 Ultra tu, apa lagi saya lenjan lah bagi max. 60 FPS, resolusi dia ultra high. S25 pun saya buat benda sama. 60 FPS, resolusi ultra high. Battery level untuk kedua-dua phone ni adalah 100%. Jadi sepanjang 2 jam saya main game tu, S25 Ultra ni tak adalah rasa panas sangat. Dan battery level dia turun kepada 62%. Tapi, untuk S25, alamak, tak sampai 2 jam saya main, game saya terkeluar. Saya sempat main selama 1 jam 14 minit. Macam tu je. Battery level tu turun kepada 66%. Jadi, betul lah kan apa yang Samsung tulis dekat website. S25 ni bukan tak boleh main game langsung. Tapi resolusi tu tak bolehlah tinggi sangat. Okeylah, tu je. Bye!